Betul, kau nak belajar silat? Betul, Tok. Kau belajar silat untuk apa? Untuk mempertahankan diri. Bukan kau nak kuat? Bukan, Tok. Bukan kau nak balas dendam? Tak, Tok. Bagus. Sekarang, Tok akan ajar kau. Tapi kau kena janji. Ilmu ni tidak boleh guna sewenang-wenangnya. Saya janji, Tok. Sekarang, ikut Atuk. Pergi depan dulu. Depan tu belok kiri kejap lagi. Saya takut. Kau kena berani. Baik, Tok. Saya takut, Tok. Jalan je. Ke kanan depan tu. Kanan, Tok. Kanan. Kanan. Kita dah sampai. Kat sinilah tempat kita belajar nanti. Bukan tadi kita sembang sini ke, Tok? Ya? Sini tempat belajar? Ya. Habis tu yang kita keliling hutan tadi tu kenapa? Tok nak cari belalang Tok je. Apalah, Tok ni? Dah. Boleh kita mulakan? Baik, Tok. Sekarang ada 3 gelas. Tu, Tok. Batu. Okey. Kau kena fokus. Sekarang ni, Tok letakkan 1 batu dalam gelas. Nanti Tok pusing, kau kena cari yang mana gelas tu ada batu. Baik, Tok. Okey. Pilih. Tok, saya nak tanya, Tok. Ni ilmu apa, Tok? Kau jangan banyak tanya. Pilih je. Baik, Tok. Kan Atuk dah cakap. Kau kena fokus. Baik, Tok. One more again. Again. Okey, one more. Pilih. Yang ni, Tok. Siapa datang tu? Mana, Tok? Tak ada pun. Oh, tak ada Yang ni, Tok. Tok dah cakap kau kena fokus. Tok. Apa semua ni? Tok, saya datang nak belajar silat. Yang Tok pusing-pusing gelas, suruh cari batu ni kenapa? Yelah, nak ajar silat mata lah. Tok, saya datang ni bukan nak belajar silat mata, Tok. Saya datang nak belajar silat. Yang ni silap, Tok. Silap. Silap dengan silat tak sama. Samalah. Aduh, ini silap mata tu yang cari benda ni. Ni silap mata. Saya nak belajar silat. Bersilat. Tok pandai ke tak? Tok tak pandai. Tok pandai silat mata je. Tak apalah, Tok. Saya balik dulu. Nantilah. Tak habis lagi. Ni baru pick up permulaan. Alah. Oh lah. Aku sendiri tak betul. Tak naklah aku.